Mari kita imbas balik apa yang telah kita belajar pada siri yang lepas, di mana alhamdulillah biiznillah pada siri yang lepas kita telah pun membahaskan Ar-Rahman dan Ar-Rahim secara sekaligus. Kenapa kita membahaskannya secara sekaligus? Telah pun saya jawab dulu, kerana Ar-Rahman ataupun Ar-Rahim ia berpunca daripada kata dasar yang sama, iaitulah rahimah. Daripada perkataan rahimah lahirnya Ar-Rahman, daripada perkataan rahimah lahirnya Ar-Rahim, dan telah pun kita bahas apa maksud Ar-Rahman, apa maksud Ar-Rahim, dan apa yang patut kita buat, apa yang patut kita lakukan, apa yang patut kita respon untuk menjadikan diri kita ini orang yang benar-benar beriman dengan Asmaul Husna dan berjaya mendisiplinkan hidup kita. InsyaAllah pada hari ini kita akan bergerak kepada Asmaul Husna yang ketiga, namanya Al-Malik. Namanya Al-Malik. Ar-Rahman, Ar-Rahim, maka yang ketiga Al-Malik. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan Al-Malik? Nak tahu apa maksud Al-Malik? Mari kita tengok akan slide ini. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, perkataan Al-Malik kita akan bertemu dengan berbagai-bagai bentuk sirah ataupun cara sebutannya. Pertama, tuan-puan boleh rujuk pada surah Al-Mu'minun ayat yang ke-116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fata'ala Allahul Malikul Haqq. La ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang mempunyai arash yang mulia. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebut Al-Malik. Apa terjemahannya? Raja. Al-Malik maknanya raja, simbolik kepada berkuasa. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala membayangkan bahawa Allah itu maha tinggi, maha agung dan adalah sesebenar raja. Baik. Terus kita tengok kepada ayat yang kedua. Hadirin sekalian, di surah Al-Qamar ayat 54 sehingga 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai, di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang berkuasa. Ada perkataan yang bold warna kuning itu, kalau atas Al-Malik, maka yang bawah ni Malik. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang berkuasa. Malik ialah Tuhan yang berkuasa. Baik. Terus pada ayat yang ketiga, tuan-puan boleh rujuk surah Ghafir pada ayat yang ke-16. Nasnya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaumahum barizun la yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. Limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahhar. Sadaqallahul azim. Iaitu hari ketika mereka keluar dari kubur, tiada suatu pun dari keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah.
Lalu Allah berfirman, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha Mengalah. Yang sabul kat sini ialah Al-Mulk. Ia merujuk kepada kerajaan. Maknanya apa dia? Akhirat kelak, di padang mahsyar, Allah Subhanahu Wa Taala tanya satu soalan yang didengari kepada seluruh manusia di atas muka bumi, terutama kepada raja, sultan, agung semasa hidup di dunia, dengan Allah menyebut limanil mulkul yaum. Pada hari ini, hari mana? Hari kiamat. Hari mana? Hari pada mahsyar. Siapakah raja yang sebenar? Siapakah yang memiliki kerajaan yang sebenar? Pada masa itu tidak ada seorang pun, biarpun mana-mana raja, agung, sultan, kerajaan berani mengangkat muka untuk claim, yes, saya berkuasa. Tak. Semuanya tunduk. Dan pada masa itulah kesunyian suara pada saat itu dibelah oleh Allah dengan menyebut lillahil wahidil qahhar. Oleh kerana tidak ada seorang pun mengaku, senang-senang cerita Allah sendiri declare lillah, hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang benar-benar menjadi raja, benar-benar menjadi agung, benar-benar menjadi sultan, benar-benar menguasai kerajaan. Allah mana? Al-Wahid, yang Esa, Al-Qahar, yang maha mengalahkan semua kuasa-kuasa yang ada pada seluruh raja, agung, sultan dan kerajaan yang ada di atas muka bumi. Masya Allah, hadirin sekalian. Ayat ini ayat yang sangat gagah dan sekaligus memberi satu amaran keras kepada mana-mana raja umat Islam di seluruh dunia, agung ke, sultan ke, ingat, mereka bukannya raja yang mutlak. Di akhirat kelak mereka hanyalah hamba abdi yang tak laku dan tak laris pun, tak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justru raja, sultan dan agung, jangan fikir kuasa yang mereka ada di dunia mereka juga forever konon-kononnya berkuasa selama-lamanya. Tidak. Justru jangan berlaku zalim, jangan berlaku kejam, jangan mengkhianati amanah rakyat, kerana semua mereka akan berhadapan dengan Allah yang akan menghisap atas segala yang dilakukan oleh mereka. Pokoknya Allah guna perkataan al-mulk di sini. Baik, hadirin sekalian, mari kita terus menikmati Asmaul Husna yang ketiga ini, Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik, dengan tengok kepada ayat yang keempat. Maka ayat yang keempat datang daripada surah Al-Fatihah. Juga pada ayat yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Sadaqallahul Azim, yang bermaksud Allah, Tuhan yang menguasai di hari pembalasan. Allah ialah Tuhan yang Malik, yang menguasai. Menguasai apa? Menguasai hari pembalasan. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin muslimin dan muslimat sekalian, kita ni sedang belajar apa? Kita sekarang ni sedang belajar Asmaul Husna. Pada Asmaul Husna yang mana? Al-Malik. Ar-Rahman sudah, Ar-Rahim sudah, Al-Malik. Jadi, perkataan Al-Malik ini, kalau kita rujuk kepada Al-Quranul Karim, yang mana hurufnya sama, alif, lam, mim, lam, kaf, namun an-nutuq sebutannya adalah berbeza, tetapi tetap bersatu di bawah satu nilai, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala yang berkuasa penuh.
Dan Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa penuh itu sekejap Allah perkenalkan dirinya dengan Al-Malik, iaitulah raja. Sebagaimana ada pada surah Al-Mu'minun ayat 116. Sekejap Allah perkenalkan dirinya dengan Malik, iaitulah Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa. Sekejap Allah perkenalkan dirinya dengan Al-Mulk, limanil mulkul yaum, pada surah Ghafir ayat 16. Al-Mulk maknanya kerajaan. Sekejap Allah perkenalkan diri dengan Malik, iaitulah yang menguasai penuh. Ustaz, habis tu Al-Malik pada Asmaul Husna ni yang mana satu kita nak rujuk? Pada ayat pertama ke, kedua ke, ketiga ke, keempat Ustaz? Hadirin, kok dah boleh ambil semua, kenapa nak pilih-pilih? Itu jawapan Ustaz. Kok dah boleh ambil semua, kenapa harus pilih-pilih? Okey, nah ada 10 menu di hadapan meja ni. Ambillah menu-menu ni semuanya untuk bawa balik supaya dihidangkan kepada kaum keluarga makan kat rumah. Dah boleh ambil semua 10 menu dan kemudiannya semua sedap-sedap belaka, enak-enak belaka, lazat-lazat belaka, kenapa kita harus pilih? Ambil semualah. Dengan arti kata lain, hadirin muslimin dan muslimat sekalian, Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, Allah itu Al-Malik. Al-Malik, wa imma kita nak terjemahkan dengan makna Allah itu raja, segala raja, betul dan boleh. Kok kita nak terjemahkan Al-Malik, Allah itu maha berkuasa penuh, betul dan boleh. Kok kita nak mengatakan Allah itu Al-Mulk, iaitulah yang memiliki kerajaan dan pemerintah yang paling agung, pun boleh. Kok kita nak kata Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan, pun boleh. Semua ini terpasak atas satu nilai kehebatan, keagungan dan keunggulan Allah Subhanahu wa taala.